Saya belajar ni, saya kena tunggu 3 tahun. Saya kata, saya ada 1,000 orang klien, masa tu 500 lebih, dan saya hantar diary sampai bulan April baru habis, sebab terlampau ramai. Saya bagi diary, dan saya belanja satu diary katakanlah RM12. Ya, kalau 500, 6,000. Dan klien tu kena beli small policy, tak balik modal. Jadi soalan saya, macam mana saya nak servis? Cikgu saya daripada AIA, Teo Eng Hua nama dia, the first TOT Chinese. Ya, sekarang ni kita akan tidak lagi akan datang Yasni TOT Malaysian, Malay joining us. Dia dengan kita. Okay, to cut the story short, dia kata you kena ikut saya belajar 3 tahun, dan tahun akhir saya kena jadi recruiting manager dia. Saya recruit 100 orang doctors and lawyers pergi dekat Bankers Bank and engineers buat program BOP. Saya jadi pengurusi majlis untuk dia. Baru dia turun ke ilmu tu. Dia kata, kalau you ada, contoh you ada 100 klien, contoh lah ni, round figure lah ya. Dia kata, you kena kategorikan klien kepada 3 ya, A klien, B klien, C klien. Apa A klien? A klien adalah $1 million klien yang beli $1 million policy, $1 million retirement, $1 million kes besar. Ya, mungkin daripada 1,000 tu yang $1 million tu cuma 10% je. 100 orang, 100 tu 10 orang je. Yang ni A klien. Ya, terima dia lain. Terima dia, you kena communicate dengan dia, kan? Communicate dengan dia, macam sekarang through WhatsApp, kan? Almost every day. 10 orang ni. You buat group. You tulis dengan dia HIV client. Highly important and valuable client. HIV? HIV. Highly important and Ataupun valuable you katalah nak sedap VVIP client. and And valuable. valuable client. Bagus ni lurus dia ikut. Kau cakap dia HIV, tak nak dia. Tak nak lah dia jadi HIV pula. Tapi itu yang biasa trigger, bos. Tapi dia akan trigger. Jadi you akan communicate dengan dia almost every day. Ada perkembangan baru bajet, ada perkembangan baru Sajid Tolani, pas dekat dia. 10 orang. Ya. Kemudian you akan ada special event dengan dia. Ya. You bagi tahu dengan dia every little progress of me and you, please let me know. Katakanlah you pergi Sajid Tolani, you pergi Sajid Tolani. Dan you bagi dia summary apa you belajar hari ni pada dia. Biar dia update, dia tahu, you communicate dan you educate dia. Yang ketiga, baru dia punya birthday, baru dia punya function. Anak dia kahwin, you pergi. Anak dia punya birthday party, you pergi. 10 orang ni. Bukan suruh semua. Oi, mahal tu, 3 tahun setengah saya tunggu nak belajar ilmu ni. You dapat dalam masa 3 hari je. Sebab saya akan bagi, sebab saya tak ada sayang. Okey, yang ramai ni semua kawan-kawan Dr. Haji semua dekat sana. Dr. Haji sama dengan saya buat UUM, buat doctorate dengan dia. Okey. Dia buat inherit program for top 30 millionaires Malays in Malaysia. Dia buatlah 30 jutawan macam mana nak handover harta kepada the third generation. Okey, saya buat on MDRT. Jadi balik pada tadi. Kemudian kategori kedua, orang yang less than 1 million, mungkin half a million dollar policy. Yang ni katakanlah ada 20%, ada 20 orang. You buat lebih sikit, cuma you tak communicate hari-hari. You hanya buat pagi function dia, party dia, birthday dia, you pergi. Kemudian you buat annual planning review dengan dia setiap kali on his birthday. Menarik? Ya, menarik. Dah register dah ke? Dah. Less than 1 million. Less than 1 million, half a million to 1 million. Jadi kita pergi semua function dia. Dan semua function kita jemput dia. Kita nak kahwin ke, nak bertunang ke, ataupun kita ada parti ke, jemput dia. 20 orang. Jadi yang penting 30 orang. Yang 70 orang tadi, kan? Atau WhatsApp dia birthday. Boleh? Hantar WhatsApp je birthday. Kalau dia respon, kau lama tak jumpa dengan aku, tak ada diary ke? Aku memang nak jumpa. Yang nak ambil diary boleh, tapi dia kena jadi my B client.
Siapa dia? You gonna add some more policy. Kalau you ada more than one policy, you can jadi IP client. Kalau you ambil minimum medical card satu je kan, macam mana? Si client. You have to be fair to me. Ramai nak jaga ni. You pilih kasih ya, terpaksa. Terpaksa. Takkanlah staff biasa you nak bayar gaji sama dengan GM. Tak boleh lah. Menjawab your questions.